Bungkus, bungkus, bungkus aku dong. Bungkus, bungkus. Hari yang panas. Aku pasang kipas, tapi lidah kipas patah. Guna IC tak boleh beli lidah kipas. Aku pasang ini. My biggest fan. Tidak hidup. Aku pergi luar. Aku tengok meter karan. Aku hairan. Belum kena potong. Sebab bil tunggak 3 bulan. Macam mana mau bayar? KWSP belum lulus. Kini aku sadar. Mati karan. Aku telefon lembaga elektrik. Tidak menjawab. Aku anggap mereka juga mati karan. Aku ada idea. Guna kotak telur buat kipas. Aku kipas muka tapi nampak macam orang miskin. Aku cari kipas kecil tapi rumah gelap. Aku cari fungsi lampu suluh. Sudah ada sinar. Aku buka laci. Apa ini? Sampah-sampah. Aku cari dalam beg kuning. Sudah jumpa kipas. Aku tekan level 20. Ada rasa sikit. Aku tekan lagi sampai level 80. Sejuk. Tapi hati ini masih panas. Aku tekan sampai 100. Angin kencang. Sekarang aku dapat berehat dengan aman. Tiba-tiba ada cahaya di hujung terowong. Karan sudah hidup. Aku hidup sejahtera. Terima kasih, Madani.